So Abu Talib pun pergi jumpa Nabi Muhammad SAW, beritahu, wahai anak saudaraku, wahai Muhammad, orang-orang besar Quraisy semua datang. Datang apa? Pujuk aku, tekan aku supaya engkau berhenti. So Nabi cakap, Nabi cakap SAW, tengok ni Nabi cakap apa? Kita baca apa ungkapan Nabi SAW. Dia kata, wahai ayah saudaraku, ya ammu, wallahi. Ni last sentence ni. Wahai ayah saudaraku, demi Allah, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kanan dan meletakkan bulan di tangan kiri, kemudian mereka suruh aku tinggalkan dakwah ini, mengajak manusia kepada siapa? Allah. Mengajak manusia kepada Allah, aku tidak akan meninggalkannya sehingga Allah menangkan aku atau aku mati. Maksudnya Nabi cakap apa? Langsung takkan stop. Nabi takkan stop. Nabi akan terus seksalah macam mana pun, pukullah macam mana pun, penjaralah macam mana pun, aku tetap akan teruskan dakwah ni, mengajak manusia kepada siapa? Kepada Allah. Lepas Nabi sebut ni, mata Nabi bergenang dengan air mata. Nabi rasa, Abu Talib yang selama ni jaga Nabi, pertahankan Nabi pun dah rasa macam tertekan dengan Quraisy, dengan seksaan, dengan semua kutukan dan cacian ni. Dan bila Abu Talib dengar Nabi cakap macam tu, Abu Talib kata, wahai anak saudaraku, ini last, aku takkan minta dah kau stop, kau teruskan, aku akan bersama dengan kau apa pun jadi.